Kisah yang berlega-lega dekat media sosial sehari dua ni. Antara cabaran pemilik kediaman dan tuan rumah yang menyewakan kediaman pada orang lain adalah berdepan dengan pelbagai ragam penyewa yang kadang-kadangnya memang tak masuk di akal. Adab dalam menyewa rumah orang lain, jaga kediaman yang disewa dengan sebaiknya. Jangan rosakkan perkakas rumah, apatah lagi menjual perabot yang disediakan oleh pemilik rumah tanpa keizinan. Menerusi perkongsian di TikTok She Is Anggun, wanita ini meluahkan rasa kesal kerana penyewa menjual set meja makan sedia ada milik tuan rumah dan membeli set meja makan lain dengan alasan inginkan dekorasi rumah yang berkonsep minimalis. Malah ia dilakukan tanpa pengetahuan tuan rumah sendiri dan turut memberi alasan terlupa untuk bagi tahu. Bukan itu saja, penyewa juga memberi alasan inginkan meja makan yang mempunyai kerusi untuk bersandar dan tempat untuk bergantung tuala. Wanita ini berasa cukup terkilan, apatah lagi set meja makan yang dibeli sebelum ini berharga lebih RM1,000. Namun, penyewa menjelaskan hanya dapat menjual set meja makan tersebut pada harga RM300. Sebagai penyelesaian, pemilik rumah ingin menolak cas deposit penyewa sebanyak RM700 sebagai pengajaran walaupun penyewa berharap dapat diskaun RM500. Hai, macam-macam ragam, macam-macam perangai penyewa ni kan. Seharusnya ada pertimbangan yang wajar. Jangan jual perabot dan barangan milik tuan rumah sesuka hati. Lagi pula kita ni hanya menumpang menyewa rumah orang, bukan harta tersebut milik kita.